5 orang Karo yang menjabat sebagai Kapolres di Polda Sumatera Utara. AKBP Coki Sentosa Meliala, beliau adalah Kapolres Labuhan Batu yang merupakan alumni Akpol tahun 2004. AKBD Aditya Simanggara Pratama Sembiring Muham, beliau menduduki jabatan Kapolres Labuhan Batu Selatan dan merupakan lulusan Akpol tahun 2005. AKBD Edi Inganta Gurusinga, beliau menduduki jabatan Kapolres Kota Sibolga. Edi Inganta merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 2003. AKBD John Heri Rakuta Sitepu, beliau merupakan Kapolres Serdang Bedagai dan alumni Akpol tahun 2005. AKBP Simon Paulus Sinulinga, beliau adalah Kapolres Kota Tebing Tinggi yang dilantik pada tahun 2024 yang lalu.